Baik, kami dalam perjalanan ke Pesta Buku Antarabangsa di WTC. Jadi kalau sesiapa yang free teringin nak baca buku, nak beli buku dan sebagainya, anda boleh datang ke WTC. Ada Pesta Buku Antarabangsa yang berlangsung daripada 29 Mei hingga 7 Jun sampai nak naik cuti sekolah. Jadi kalau free tu datanglah, jom ikut kami. Kami nak jumpa One Animation. Apa tunggu lagi? Cuti kan? Jom. Jalan belah kiri. Excited dia jumpa Wan. Excited dia jumpa Wan. Ya. Jumpa kan? Jumpa ke? Sumi dengan Wan. Okey. Nama tu dah. Ya dah. Si. Suka tu. Ya, dah sampai. Suka lah. Nak jumpa siapa? Nak jumpa siapa? Wan. Sumi pun ada. Ya, sabar. Kita nak jaga sini. Dia nak kena anak-anak tu. Tu, yang bang. Yang mana? Itu ke? Ini ke? Itu? Ambil lah tu. Okey. Okey. Itu betul. Nak cakap terima kasih abang. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut abang. Cik. Apa perasaan dah beli buku? Suka? Dah jumpa pula abang Wan. Jumpa Wan. Suka tak jumpa Wan? Mana lagi handsome? Muka dia kartun ke muka dia betul-betul? Kartun. Kartun. Okey, jom. Kita nak bayar, okey. Dia yang lamanya sebab nak bayar lah, sebab nak kena beratur kan. Minat betul lah dengan kau. Mana yang ni? Anu lah. Boleh je satu. Nama dia Aira. Mikaela. Aira Zaira Mikaela. A-I-R-A. Aira cakap tu. A-I-R-A-A. Okey. Okey. Dah ambil sana Aira sana. Okey.
Yang ni mama dia yang buat ke dia yang buat? Mama dia buat pun tak lepas. Eleh. Okay, di sebelah mama satu, dia besar-besar. Dia tengah tak habis lagi tu, jom kita cari Ustaz Admin. Cari sini lah, dia buku dia kan. Jom. Ni, kita tak? Kita tak? Dia berlari belakang. Jom. Dah ada lah sini. Dah jumpa dah. Jom kita tengok. Bagaimana proses yang dilakukan? 45 tahun dahulu tak tentunya. Yang aku perasan kan, kalau dia jenis orang yang terkenal, dia macam markup harga jugalah sebenarnya. Harga dia sama, maksudnya dia tak adalah murah sangat lah, tolak RM5, RM6 harga. Tapi kalau orang lain, contoh macam yang dah biasa ataupun dah lama kan, dia akan bagi macam ada promo-promo tertentu. Macam ni 3 buku novel RM20, murah weh. Dan ada beberapa buku lagi lah, Fagos tu semua ada kan. Okay. Jadi kalau kat sini kalau nak pilih buku murah kena banyak pilih lah. Kalau yang popular-popular tu selalunya memang dia harga yang lebih kurang sama, tolak sikit je lah. Terima kasih kepada Kawasan Pesta Bangau berhati-hati terhadap bahan sapu di kawasan yang besar. Pastikan beg tangan, dompet, handphone bimbit, barangan berharga dan kunci kereta anda sentiasa berada dalam jagaan. Terima kasih di atas. Oh, panasnya. Kat mana tu? Dekat pasir. Ya ke? Cuba pegang sikit pasir. Panas ke? Ayo Martin. Eleh. Suka lah tu baca buku. Okay, actually bila kita beli set ni, okay, dia yang saya beli hari ni adalah set Mahaloka. Okay, dapat kotak dia lah, special kotak ni. Dalam kotak ni ada buku ni, okay, Mahaloka ni lah. Ni penulisan animation yang apa, yang dia buat kejutan lah, tiba-tiba dia buat cerita hantu Dapat juga keychain ni, dan dapat juga stiker. Ada gila betul dengan stiker ni. Okay, untuk set ni dia jual hari ni, kalau ikutkan harga kan, okay, harga dia dalam RM29 lah buku ni kan. Tapi dia jual kalau set kotak bagai semua ni, dia jual dalam harga berapa? 45 kan? Lebih kurang lah. Okay, jadi oleh sebab melayankan budak ni, aku beli je lah kan, sekali seumur hidup kan, jumpa kan. Okay, Martin sibuk. Okay, dan buku-buku lain, buku yang lawak dia yang nombor 1 dengan nombor 2 tu, kedua-duanya harga RM29. Dan buku ni pun kalau ikutkan tadi, kalau kita beli macam tu saja, harga dia RM29 lah, sama. Okay, inilah merchandise daripada One Animation. Aku beli tanda aku support dia lah. Actually hotel kita orang ni, Smile bukan Smile Hotel ni sebenarnya, nama hotel dia apa? Hotel apa tak ingat tadi. Okay, hotel ni kita orang kena jalan lebih kurang 500 meter ke luar sana. Okay, kita kena lalu ke Sunway daripada bawah sana tu. Aku pergi lalu ke Sunway tu, and then depan dia tu ada Seri Pacific Hotel kan, ada kat situ, area situ lah, ke belakang Sunway tu. So dalam 500 meter je, mula-mula dia jalan biasa. Kemudian bila kita dah sampai dekat laluan atas tingkat dia tu, dah ada atap tu, dah kira dah selesa sikit lah. Penat sikit tapi alhamdulillah lah. Kau tahu tak harga hotel ni so gini, dalam 20 meter persegi hanya tak sampai 190 lebih semalam. Jadi sangat berpatutan lah. Jalan pun sikit je. Anak aku stroller je dah okey. Ya. Okay, excited sangat.
Okey, sekarang aku nak share dengan korang buku yang aku beli daripada Adrian Roslan tadi, iaitu Surat Cinta dari Tuhan, bestseller 1 juta naskah terjual. Kenapa aku cari buku ni? Sebab buku ni sebenarnya adalah jambatan untuk aku yang aku ni dah baca Al-Quran. Dah baca, kenalah faham kan. Tapi aku bahasa Arab bukan nak faham sangat, tak kerti. Jadi buku ni lah mungkin jambatan untuk aku memahaminya. Kerana kalau dah baca, dah faham, kita bolehlah amalkan amalan-amalan yang lebih baik lagi. Jadi dah baca, dah faham, kena amal. Jadi inilah jambatan untuk aku amal. Kalau aku tak faham, macam mana aku nak amal? Jadi buku ni lah aku beli. Kenapa aku suka buku ni? Sebab dia dapat sinopsis keseluruhan Al-Quran tentang apa Al-Quran ni cerita, dan juga sinopsis juzuk 1 sampai juzuk 30 je. Jadi setiap satu juzuk yang kita baca tu, dekat sini kita boleh tahu apa benda cerita tentangnya, dan ada juga ada tadabbur 5 ayat pilihan daripada setiap juzuk itu. Jadi sebab tu aku suka sangat buku ni. Harga asal dia adalah 60, aku dapat harga RM55 saja di Pesta Buku Antarabangsa yang berlangsung pada 29 Mei hingga 7 Jun. Dan aku juga tadi jumpa dengan dia, dapatlah aku minta sign dia. Ni, dan juga dapatlah free gift ni lah, penanda buku sajalah. Okay, tak apalah, yang penting ada something. Okay, nampak sign dia lebih kurang aku je. Macam tu je dia sign muka kacak kan. Okay, siapa yang berminat untuk hadir, boleh hadir lagi sepanjang cuti sekolah ni. Jangan buang masa, penuhkan masa cuti anda dengan benda-benda yang bermanfaat. Okay, thank you. That's all for today. Dah tercapai hasrat aku, jadi bolehlah tidur dengan tenang hari ni. Okay, esok kena ready untuk GC pula.